Ni jenis barang baru masuk kedai terus hilangnya. First kita ada Cot Baby ni baru sampai geng, macam baru. Barang ni pula untuk akak-akak yang jenis main dekor-dekor rumah ni baru sampai, ni baru sampai. Rak kaca ni pun baru sampai, yang ni pun baru sampai geng. Memang cantik gila. Itu hari orang bising dengan aku kan, bang. Peti ais bajet tak ada pun. Ni tengah sampai ni. Peti ais yang bajet-bajetnya. Kita masuk pula dekat bahagian sofa. Ada benda ni kursi kecil ni yang boleh lipat ni, healing-healing punya kursi. Ni baru sampai ni. Weh, tilam lipat pun tengah banyak ni geng. Tilam lipat. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi satu yang ni terlepas pandang. Ini untuk geng-geng Cik Kiah punya. Fighter-fighter Cik Kiah. Ada satu ni kak. Rak besi ni pun ada kuning dengan putih. Ni kita naik atas pula. Tengok apa ada. Dekat atas macam biasa geng. Bahagian stroller baby. Kasit baby. Ni kursi makan baby pun dah tambah. Ada motor untuk budak. Bahagian kerusi ni pun dah tambah juga ni. Ada yang baru sampai ni. 1, 2, 3, 4 sana. Ni pun satu baru sampai juga. Ini pun baru sampai. Ni satu set ni pun baru sampai. Banyak